sambungan daripada saya ubah pun yang ditinggalkan di lorong kecemasan. Dan tadi sebelum tu Sungai Petani Selatan, dah ni sebelum tu Sungai Petani Utara. Jauh saya dah pasang pun dan signboard yang mereka tinggal dekat lorong kecemasan dan nampak macam tak ada kenderaan di kat situ. Saya pun masuk kiri dan saya pasang ada motor kat belakang. Jadi saya pun lambai tangan nak suruh dia pelan. Saya ingat dia akan tunggu belakang saya. Apa yang saya tak sangka, dia boleh gagah juga potong kiri. Padahal kiri tu dah sempit dah. Lepas tu dia gagah juga potong trailer ke kiri dekat dengan kun-kun yang ada tepi jalan tu. Memang saya pasal sembuh. Rupanya bila sampai dekat, saya baru pasang ada kenderaan terbabas dekat parit bawah sana. Jadi saya tak perlulah ubah kun-kun ni semua. Memang saya tak sangka motor tadi boleh potong macam tu. Atau mungkin saya lambat bagi isyarat kat dia. Atau mungkin dia tak ada brake. Mana nak tahu kan. Sekian video untuk kali ni.